Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua penonton-penonton di Facebook Insta, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Alhamdulillah bertemu kembali kita pada segmen Bual Bicara UKO pada tahun ini 2026. Topik kita pada hari ini agak santai ya, tetapi sangat dekat dengan kehidupan seharian kita iaitu yang berkaitan dengan kalender, bulan, hilal dan penentuan awal bulan Hijriah. Tajuk kami pada hari ini seperti mana tuan-tuan dan puan-puan lihat di poster iaitu menjejak hilal di ufuk senja. Menjejak hilal bukanlah sekadar tradisi ibadah tetapi satu disiplin ilmu yang menggabungkan sains falak, teknik pengukuran, teknologi geospasial serta pemerhatian di lapangan. Dalam Bicara UKO kali ini, kita akan menyelami bagaimana ilmu UKO berperanan penting dalam penentuan awal bulan Hijriah, kaedah cerapan hilal yang digunakan serta peranan teknologi moden dalam menyokong keputusan yang tepat dan berautoriti. Saya memperkenalkan diri, Surveyor Nurfariza binti Zainal, selaku moderator anda serta dua orang ahli panel yang akan menemani tuan-tuan dan puan-puan sepanjang program ini berlangsung. Sebelum saya memulakan bicara, izinkan saya memperkenalkan dahulu panel pertama kita pada hari ini iaitu Surveyor Zakaria bin Abdullah, Ketua Program UKO Geodetik dan Encik Muhammad Kushairi bin Arifin, Penolong Ketua Program UKO. Jadi apa khabar Cik Zaid dan juga Cik Kushairi? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana dengan puasa kali ini? Okey? Alhamdulillah berjalan lancar. Alright. Okey. Baik. Kita boleh teruskan program kita pada hari ini? Boleh. Okey. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, tajuk kita pada hari ini berkait rapat ya dengan kehidupan seharian kita. Salah satunya adalah kalender lah. Okey. Di mana kalender ni kita ada kalender Hijrah dan Masihi. Okey, ramai yang beranggapan ya bahawa kalender Hijrah dan Masihi ni merupakan mempunyai fungsi yang sama. Tetapi sebenarnya jika kita lihat dan amati, asas pengiraan bagi setiap bulan itu adalah berbeza untuk kalender Hijrah dan juga Masihi lah. Okey, saya ada satu soalan untuk Cik Zakaria lah ya. Cik Zakaria boleh terangkan tak apakah perbezaan penentuan permulaan hari baru antara kalender Hijrah dan juga Masihi? Terima kasih silakan. Puan Fariza. Okey, betul tadi Puan Fariza menyatakan ramai yang terkeliru berkenaan dengan bagaimanakah kita menentukan hari pertama sama ada di dalam kalender Islam ataupun kalender Masihi. Okay. Dan untuk kalender Masihi, kita akan menggunakan peredaran bulan ya. Peredaran bulan, dan manakala untuk penentuan hari baru pada kalender Masihi adalah menggunakan peredaran bumi mengelilingi matahari. Okey. So di sini kita dapat perbezaannya. Untuk contohnya, jika dari segi masa, peredaran bumi mengelilingi matahari mengambil masa lebih kurang 365 hari. Dan manakala peredaran bulan mengelilingi matahari adalah sebanyak 355 hari. Okey. So di situ kita dapat melihat, kalau kita comparekan antara Hijri dan Masihi, kalender Hijri akan berubah hari dia. Maksud saya, pada tahun ini katakan kita berpuasa pada bulan April, pada tahun akan datang kita akan tolak 10 hari. Okey. Maksudnya dia akan ke hadapan lagi lah, masa akan naik ke bulan Februari, Januari dan seterusnya. So di sini saya boleh ingin menyatakan perbezaan antaranya lah, asas pengiraan dia berdasarkan Hijri adalah berdasarkan pada bulan mengelilingi matahari, saya ulang semula, dan Masihi adalah berdasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari. Seterusnya bilangan yang seperti tadi ada bilangan Masihi adalah lebih banyak daripada bilangan hari daripada bulan. Itu saja Puan Fariza. Okey, terima kasih atas penjelasan tadi ya Cik Zaid. Jadi jelaslah bahawa kalender Hijriah ni berasaskan kepada peredaran bulan, manakala kalender Masihi ini berasaskan kepada peredaran matahari. Okey, baik. Soalan seterusnya, kita sering mendengar satu istilah. Okey, istilah matlaq, terutamanya apabila membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan awal Ramadan dan juga hari raya. Okey. Jadi apa yang dimaksudkan dengan matlaq dalam konsep ilmu falak dan juga penentuan bulan Hijriah ni?
Cik Zack? Okey. Matlak. Matlak sebenarnya ini adalah berasal daripada perkataan Arab iaitu masalah yang bermaksud terbitnya benda di langit. Khususnya hilal. Dalam konteks Islam ni, matlak merujuk kepada kawasan geografik di mana hilal boleh atau tidak boleh dilihat. Dan sama ada hasil ru'yah di satu tempat boleh dengan pakai di tempat yang lain. Okey. Peranan matlak dalam fiqh dan astronomi Islam pula, matlak berperanan sebagai penentu kawasan keberlakuan ru'yah hilal dalam fikah, dan dia menjadi asas penting dalam menentukan awal bulan hijrah. Okey. Boleh tak Cik Zack terangkan sikit lagi kedudukan matlak di Malaysia ni? Di mana? Okey. Malaysia ni seperti yang kita maklum, kita mempunyai Malaysia Timur dan Malaysia Barat. Okey. So, untuk penentuan matlak ni, kita di Malaysia Timur diletakkan di Pulau Atiam, dan di Malaysia Barat adalah di Pulau Perak. Okey. Pulau Perak ni berada di Kedah kan? Bukan di Perak, betul tak? Ya, betul. Okey. Jangan salah faham pula. Okey, baik. Sekarang ni kita dah tahu ya, kedudukan matlak di Malaysia ni bermula dari tajuk Atiam Sabah dan juga hingga ke Pulau Perak Kedah. Okey, Encik Kushairi, boleh terangkan tak di manakah lokasi yang sesuai untuk kita melakukan cerapan hilal dan mengapa sesuatu lokasi itu dipilih untuk dijalankan ataupun dilakukan cerapan? Okey, silakan Cik Kushairi. Okey, terima kasih diucapkan pada Puan Fariza ya. Okey. Saya moderator. Okey. Okey, begini. Okey, untuk pemilihan lokasi ni sebenarnya, lokasi yang ideal dan sesuai ya. Okey. Sudah tentulah lokasi tersebut merupakan satu lokasi yang stabil, mudah dilihat dan juga mudah dicapai. Ya, terutamanya untuk kita mendirikan peralatan lah ya, terutamanya di kawasan tersebut. Okey, di sini bagi cerapan hilal ini terdapat dua kriteria utama. Okey, terdapat dua kriteria utama untuk kita tentukan cerapan hilal ini di lokasi yang bertepatan. Okey, yang pertamanya adalah di kawasan yang tinggi. Okey, tanah tinggilah kita kata ya, di kawasan yang tinggi ataupun di satu bangunan atau struktur yang tinggi. Okey, yang kedua adalah di tepi pantai ataupun di tepi laut. Okey, begini Puan Fariza. Kenapa kita pilih tinggi? Kenapa kita kena pilih di tepi laut? Sebenarnya kalau kita ingat balik kan, masa kita lukis lukisan dulu, selalu kan kalau kita lukis laut. Ya. Okey, kita lukis laut, lepas tu ada matahari, ada burung-burung terbang, ada awan. Okey. Sebenarnya garisan yang membahagikan antara langit dan juga laut tu tadi. Garisan itu. Garisan itulah yang kita panggil sebagai ufuk. Ufuk, okey. Dalam konteks cerapan hilal ni di ufuk barat. Okey. Kenapa? Matahari terbit di sebelah timur dan tergelincir di sebelah barat. Okey. Garisan tu sebenarnya. Okey. Dan sebab itulah dua kriteria ini dipilih sebagai satu kriteria utama bagi penentuan lokasi cerapan hilal. Okey, merujuk kepada soalan kenapa pentingnya kita pilih lokasi ni ya. Ya. Okey, kenapa penting pilih lokasi? Okey, seperti yang mana yang telah saya katakan tadi. Tujuan utamanya adalah kita nak nampak ufuk tu sebenarnya. Ataupun dalam bahasa biasa mudah kita panggil kaki langit ya. Kaki langit. Garisan tu tadi. Okey. Kita nak nampak sejelas dan orang kata apa, clear lah. Very clear untuk kita nampak, sebab pengiraan itu bermula daripada kaki langit itu sendiri. Okey, dari segi saya tak perlu jelas dari segi teknikal lah. Okey, itulah sebenarnya kriteria utama. Sebab kita tak boleh pilih di mana-mana kawasan lain. Jadi kita tak boleh nak sesuka hatilah ya, pergi mencerap ikut suka hati kita. Oh, aku nak cerap di sini lah. Ya, betul. Tak boleh. Dia ada tempat-tempat yang ada di boleh yang kita nampak hilal tu sendiri sebenarnya. Betul ya? Ya. Jadi nak ikutkan kita sebentar nanti kita akan ada lakukan satu cerapan hilal. Okey, selepas ni nanti penonton-penonton boleh lihatlah bagaimana secara teknikalnya untuk cerapan tersebut. Okey. Baik, kita beralih pula kepada Cik Zack tentang istilah satu istilah yang agak penting juga ya dalam astronomi moden dan juga dalam ilmu falak Islam, iaitu istilah yang kita memang sering dengar juga selain daripada matlak, iaitu istilah ijtima'.
Okey. Dan sejauh manakah kepentingan Ijtimak ni dalam penentuan awal bulan Hijriah seperti bulan Ramadan dan juga bulan Syawal? Cik Z. Okey, terima kasih Puan Fariza. Kita kena faham apa itu maksud ijtimak sebelum terlebih dahulu ya. Okey. Ijtimak maksud peristiwa apabila bulan dan matahari berada di pada garis bujur ekliptik yang sama. Bermaksud bulan, matahari dan bumi berada di satu garasan yang sama. Pada masa itu ada keadaan adalah betul-betul gelap gelita. Tanpa ada cahaya. Itu yang dimasukkan dengan ijtimak. So dalam istilah Islam pula kita boleh merujuk kepada saat bulan berada di antara bumi dan matahari. Okey, saat bulan yang berada di antara bumi dan matahari. juga matahari. Ya, betul. Okey, jadi dia selarilah. Masa-masa itu memang keadaan gelap atau boleh dikatakan sebagai, boleh dikatakan dengan nama lain adalah new moon. Okey, New moon. Okay, itu adalah daripada isteri ilmu falak. Kalau kita tengok daripada segi bagaimanakah pada ketika itu bahagian bulan yang menghadap bumi dia tidak menerima cahaya matahari. Itu yang saya cakap gelap. Dia seperti menjadikan dia tidak kelihatan daripada bumi. Bila kita melihat akan sentiasa gelap. Ijtimak berlaku sebelumnya anak bulan dapat dilihat. Itulah yang kita kena faham apa itu ijtimak lah. Jadi kepentingan ijtimak tu? Okey, kepentingannya adalah dia adalah sebagai asas asas dalam kaedah Islam untuk menentukan bilanya bermula bulan baru dalam kalender Islam. Okey. So di mana dengan berlakunya ijtimak tu, bila bulan itu beralih sedikit, dia akan lahirlah hilal yang kita nak melihat pada setiap 29 hari bulan kalender Islam. Jadi setiap kalender bulan Islam ni dia bukan sahaja bulan Ramadan dan Syawal saja ya, Cik Z. Setiap bulan seperti Rajab, Syaban. Betul, kita akan berlaku setiap bulan. Daripada start Muharram sehinggalah kepada Zulhijjah. Okey. Baik, terima kasih Cik Z. Dan soalan berikutnya sebelum kita ke Balai Cerap, sebelum saya serahkan kepada Cik Muhammad Azlan Tarmiti, ada satu soalan yang saya nak tujukan kepada Cik Kushairi, iaitu mengapa cerapan hilal memerlukan lokasi yang banyak untuk dilakukan dan tidak hanya satu lokasi sahaja. Sebab kadang-kadang anak-anak kecil dia bertanya, Mama, kenapa kena buat cerapan di setiap tempat, di setiap negeri? Tak boleh ke satu tempat sahaja? Sebab kita mencerap benda yang sama, kan? Jadi kenapa perlu dilakukan cerapan tu di banyak lokasi? Okey, terima kasih Puan Fariza. Okey, seperti mana yang kita maklum dalam ilmu ukur sendiri kita memerlukan lebih daripada satu pengukuran. Kerana pengukuran yang lebih itulah menjadi kita punya rujukan. Kita nak mengesahkan bahawa ukuran tersebut adalah tepat dan juga jitu. Okey, sama juga same goes tu sama juga dalam kes cerapan hilal ni. Okey, apabila memadai saja satu cerapan pun dah cukup. Tetapi dia kriteria dia tu tidak begitu meyakinkan. Mungkin akan menjadi persoalan pula pada dalam konteks Malaysia terutamanya dalam konteks negeri-negeri. Kalau kata contoh Perak saja yang buat, mungkin Selangor, Johor, manakala di negeri-negeri yang lain ni mungkin akan menimbulkan persoalan. Tepat ke, betul ke? Okey, tapi bila kita dah buat seluruh cerapan ni, lokasi tu di setiap negeri, lokasinya pun banyak, jadi lebih meyakinkan. Dan confident lah. Satu mungkin sebab faktor cuaca juga kan? Betul lah. Sebab kadang-kadang mungkin kat Perak hujan, kat tempat lain tak hujan, boleh kelihatan. Kan? Jadi itulah keperluannya kita perlu buat cerapan di banyak lokasi lah. Betul. Okey, baik. Terima kasih kepada kedua-dua panel kita, iaitu Cik Zakaria dan juga Cik Kushairi. Okey, baiklah. Untuk itu, kita akan pergi kepada cerapan selepas ini. Okey, so untuk itu saya serahkan kepada Cik Muhammad Azlan Tarmiti di Balai Cerap Tan Sri Harusani bersama dengan tim beliau, iaitu Cik Abdul dan juga Cik Yazid, yang saya juga difahamkan mereka telah bersedia
untuk melakukan cerapan hilal. Jadi mari sama-sama kita saksikan cerapan hilal. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada rakan moderator dan juga panel di studio. Okey, sekarang tuan-tuan dan puan-puan, kita berada di Balai Cerap Tan Sri Harusani Instun. Okey, saya Muhammad Azlan bin Tarmiti daripada Unit Astronomi Seksyen Geodetik. Saya akan membawa tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama kita melihat dan juga kita mengenali tentang proses kerja di Balai Cerap, iaitu berkaitan dengan bagaimana untuk kita mencerap hilal untuk bulan-bulan Islam. Okey, tuan-tuan, mari kita ke moderator. Puan-puan, okey, bersama dengan saya sekarang ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini adalah penyelaras di unit astronomi, iaitu Encik Abduh lah, Cik Abduh. Okey. Cik Abduh dia sebenarnya adalah orang yang diberi tanggungjawab lah untuk memberikan khidmat berkaitan dengan penggunaan teleskop, water station dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan unit astronomi di Balai Cerap TSHO. Okey, Cik Abduh, memandangkan kita pada hari ini kita akan membuat cerapan hilal lah. Okey, untuk kita membuat cerapan hilal ni semestinya lah kita memerlukan peralatan. Okey, peralatan di sini makna kata kepentingan dan juga keperluan. Boleh Cik Abduh bercerita tentang apakah keperluan peralatan yang perlu untuk kita membuat cerapan hilal? Silakan Cik Abduh. Okey, terima kasih Cik Azlan. Alhamdulillah dapat kita jumpa lagi ya. Sebelum ni di petang yang samalah. Jadi untuk cerapan hilal ni yang penting sekali kita kena ada data set cerapan lah. Data set cerapan ni. Okey. Yang ni kita perolehi daripada laman web JUPEM. Laman web JUPEM menyediakan data-data cerapan lah. Setiap kali ada bulan-bulan baru akan tiba, kita akan download data daripada JUPEM lah. Data ni Dari JUPEM laman yang web sediakan. JUPEM sediakan. Okey. Okey, daripada data ni kita memperoleh maklumat lah, maklumat mengenai dia punya bearing dia, altitude dia, bulan dan matahari sekali lah. Dan juga diberi dia punya, jadi data-data ni adalah data yang dah dibetulkan biasan lah. Jadi kita boleh tengok terus lah dengan daripada teleskop ni, daripada total station. Jadi yang kalau dulu biasa kita gunakan total station lah. Tapi sekarang kita dah lebih pada teleskop. Tapi yang data-data ni untuk memang sesuai lah untuk digunakan dengan total station. Total station. Okey. Okey, Cik Abduh. Tadi berkaitan dengan peralatan yang perlu untuk kita gunakan semasa untuk mencerap hilal. Okey, untuk soalan yang kedua ni kita nak menyentuh berkaitan dengan pengiraan data ephemeris. Jadi ephemeris ni adalah data yang penting sebelum ke lapangan. Mungkin Cik Abduh boleh huraikanlah dari segi kepentingan dan sebagainya lah berkaitan dengan data ephemeris. Okey, sebelum ni saya ceritakan kita download data, kita peroleh data daripada JUPEM, kita download data. Data-data tu memberi maklumat tarikh, umur anak bulan, kemudian dia beri location kita di sinilah di Instun, Balai Cerap Instun. Betul. Kemudian data tu dia akan bagi masa dan juga di mana location bulan dan matahari itu berada. Jadi kita gunakan total station ni lah. Total station ni ibarat kompas lah. Cuma dia bukan magnetic compass. Tapi bila kita dah setkan dia punya bearing yang sebenar daripada titik rujukan, dia akan memberikan maklumat kompas lah. Utara di mana, selatan di mana. Jadi dia sekarang ni berlagak sebagai kompas lah. Okey. Kalau teleskop dia tak ada lah kompas teleskop tu. dia tak ada. Setting dia pun lain lah. Okey, daripada data-data yang tu kita dapat maklumat bearing dia dan dia altitude bulan lah, altitude bulan dia. Daripada situ kita dapat tracking di mana bulan tu berada. Maksudnya nanti untuk mengesahkan tu, sebelum tu kita tracking matahari dulu. Ikut tak perjalanan matahari tu mengikut bearing dan altitude dia. Setelah dah kita sahkan tu, kita akan follow ke bulan. Maksudnya daripada data ephemeris yang dibekalkan oleh JUPEM ni, kita akan gunakan dia untuk kita
menghalakan kita punya peralatan ni lah nanti kan? Ya, betul. Okey. Cik Abdul, Ya. berkaitan dengan kerja-kerja mencerap hilal. Dia mesti ada berkaitan dengan imkanul ruqyah. Ya ke? Mungkin Okey. imkanul ruqyah ni Cik Abdul boleh tunjukkan lah kot. Mungkin secara grafik ataupun sebagaimana yang mudah difahami oleh penonton di luar sana. Okey, kita di Malaysia ni kita gunakan kaedah imkanul ruqyah lah. Okey. Imkanul ruqyah tu maknanya keboleh nampakan lah. Keboleh nampakan. Jadi kita tak tinggalkan ruqyah. Ruqyah kita pakai, bukan ruqyah. Okey. Ruqyah. Ruqyah. Ruqyah nanti kita lihatlah. Kita masih gunakan ruqyah tapi diharmonikan dengan kaedah kiraan lah. Jadi kita pakai dua. Ruqyah dipandukan dengan kaedah kiraan lah supaya kita Berkaitan dengan ruqyah, dia semestinya akan ada had-had ataupun kriteria. Mungkin Cik Abdul boleh kongsikan juga kepada penonton di luar sana berkaitan dengan kriteria. Okey, Cik Azlan mengenai nilai-nilai kriteria imkan ruqyah tu, kita mengambil kira dia punya jarak lengkung antara matahari dan bulan dan juga ketinggian altitude bulan tu sendiri. Jadi sebelum kita pergi ke arah tu, saya rasa elok kita tahu dulu macam mana kita nak pakai imkanul ruqyah tu daripada mana ya. Sebelum tu kita kena tahu yang bahawanya anak bulan tu terjadi selepas berlakunya conjunction ataupun ijtima'. Ijtima' tu bermakna bulan dan matahari di dalam garis yang sama. Yang bergaris sama seperti ni. Jadi sekarang ni matahari sebelah kiri dan bulan di sebelah kanan. Bila kita hadapkan ke arah timur. Jadi waktu tadi ijtima' berlaku pada pukul 5 pagi. Jadi 5 pagi bukan sinilah. Di bawah ni kita tak nampak lah. Kita tak nampak lah kan. Di bawah ufuk kan. Jadi dia akan terbit lah. Jadi ijtima' di sini dia mesti macam ni lah. Ataupun waktu yang lain mungkin matahari di sini, bulan di sini. Jadi kan ini matahari ni bulan. Jadi ijtima' tu di bawah horizon tak nampak lah. Jadi yang mana pergi dulu? Matahari ke bulan? Matahari pergi dulu. Matahari pergi dulu. Jadi matahari ni dia cepat matahari bergerak mengelilingi bumi 24 jam sehari. Tetapi bulan 24 jam 48 minit. Jadi dia lewat 48 minit. Ya. Jadi matahari tu akan pergi dululah ya. Pergi dulu. Okey. Pergi dulu. Saya tukar tangan ya. Ya. Okey, tukar tangan. Okey. Matahari tenggelam. Matahari tenggelam. Okey, matahari bulan akan tertinggal lah. Bulan itu dia punya syarat dia lah. Itu syarat dia. Matahari kena tenggelam dulu. Baru bulan di atas. Itu syarat dia. Jadi dia akan memberi bentuk anak bulan. Bulan sabit bentuk raw ya. Patutnya hari ini bentuk raw lah. Jadi kalau ada orang nampak bentuk raw terbalik, mana bukan, atau bentuk nun ke, itu bukan. Bukan, dia mesti bentuk raw. Jadi berbalik kepada conjunction tadi, berbalik kepada ijtima' tadi. Ijtima' ni amat penting lah untuk ahli falak. Biasanya ada 4 keadaan lah dia dipentingkan tu. Apabila melihat bulan baru Islam, bulan Ramadan ataupun hari raya, dan juga pasang surut laut lah. Dan juga satu lagi gerhana. Gerhana juga merupakan conjunction lah. Tapi dia dalam keadaan tadi segaris kan? Segaris, betul. Tapi dia bertindih tu. Dia tetap conjunction. Dia tetap ijtima' lah. Jadi di situ baru ada perkiraan anak bulan yang baru. Kemudian bulan tertinggal di atas, tetapi ada syarat dia. Syarat dia jarak lengkung ialah 6.4 darjah. Jarak lengkung dia 6 darjah 24 minit lah kan? 6 darjah 24 minit. Ya betul, 6 darjah 24 minit. Kemudian altitude dia 3 darjah. Jadi nilai-nilai ni diperolehi. Nilai-nilai ni dipakai di Malaysia, di Mabim dah, anggota Mabim. 4 buah negara lah kot. Tapi kalau di
sebenarnya data-data ru'yah ni kita collect lah beratus-ratus laporan di seluruh dunia. Terutamanya di Asia Tenggara kita ni, kemudian di negara Arab, Timur Tengah, dan juga di Afrika Utara macam Tunisia, macam Maghribi. Jadi data-data ni kita kumpulkan, Alif Falak kumpulkan, dia dapat satu nilai lah. Malaysia yang sesuai 6.4 degree jarak lengkung. Kemudian ketinggian dia 3 degree. Malaysia ni guna kaedah tu sebab data-data kita waktu tu memang kebiasaannya nampak. Kebiasaannya nampak. Sebab tu pakai data tu. 6.4. 6 darjah 24 minit. Dan altitude 3 degree ni, ini sepakat semua pakai. Sebab kekangan daripada gangguan atmosfer, apa ni, gangguan awan ke apa kan. Jadi tak pakailah, biasa bawah pada tu memang tak pakai. Tak pakai lah. Mesti 3 darjah atau minimum. 3 atau lebih. Okey. Kita akan tengok kot dia punya grafik dia macam mana yang akan. Jadi tuan-tuan ini contoh grafik ada pada data pada hari ini. Kita lihat pada jarak lengkung ialah 6 darjah 24. Ini yang bukan hari ni, tapi yang sepatutnya minimum syarat minimum untuk kita terima sebagai sarapan tu sah atau tidak ya. Jadi jarak lengkung ni antara bulan dan matahari 6 darjah 24 minit dan juga ketinggian altitude 3 darjah. Kita pergi ke grafik seterusnya. Ini satu contoh hanya data ru'yah pada 29 Zulkaidah 1444 Hijrah bersama 18 Jun, di mana kita lihat yang kita penting kita tengok dia punya altitude 2 darjah 6 minit. Jarak lengkungnya 4 darjah 43 minit 30 saat. Yang ni, jadi ini satu contoh yang kita tidak terimalah dia punya data ru'yah ni. Cerapan kita tak terimalah. Mungkin kemungkinan dia tak nampak lah. Kemungkinan besar memang tak nampak. Memang tak nampak. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, tadi kita bercerita berkaitan dengan proses permulaan ataupun persediaan. Dan kini, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita akan bercerita tentang dari segi proses pelaksanaan, iaitu cerapan semasa cerapan hilal dilakukan. Okey, bersama dengan saya, ini adalah penyelaras kanan di unit astronomi Seksyen Genetik, iaitu Encik Yazid. Saya ingin bertanyakan soalan iaitu berkaitan dengan bilakah waktu kritikal untuk memulakan cerapan hilal. Okey, baik, ini terima kasih. Jadi sebenarnya dalam proses kalau hilal ni kita bukannya merasakan ketika tu di masa cerapan, tapi sebelum tu sendiri pun ada kritikal juga masa dia tu. Kita nak periksa dia punya peralatan semua dalam keadaan sempurna kan. Jadi kita pastikan bateri juga telah dicas penuh lah kan, untuk memastikan kita boleh melaksanakan sehingga tempoh hilal tu selesai kan. Sebenarnya bila sampai masa tu kita dah bersiap sedialah kan, seperti ini. Sejak dia di sana, saya di sini kan. Jadi kita mencari-cari fokus di ufuk barat tersebut kan. Jadi kita memang penuh sabarlah nak cari. Kita kena ejar sana ejar sini dalam tempoh yang amat singkat kan. Jadi kita pastikan tadi saya dah siap diri kan, tadi dia punya semua teleskop ni kita dah siap imbangan semua sedia. Jadi kita dalam proses menunggu masa yang paling ditunggu-tunggu. Kalau itu pada hari ini di titik waktu dia adalah pukul 7.24. Jadi dalam masa yang amat singkat kita kena selesaikanlah untuk mencari anak bulan tersebut. Jadi hari ini mungkin dalam setengah jam lah. Tapi dengan masalah cuaca yang ada ni mungkin kita akan tidak dapat kelihatan. Tidak dapat kita lihat di mana anak bulan itu berada kan. Tapi kita tahu dia ada di sana. Jadi masa itu kita memang rasa cemas kan. Jadi dalam tempoh biasa dalam 15 minit ke 30 minit. Jadi tempoh pencarian tu kalau dapat kita lihat, alhamdulillah kan. Jadi kalau tak dapat pun kita akan cuba lagi di masa akan datang kan. Jadi pencarian hilal ni adalah satu sunnah kan. Jadi kita kena laksanakan setiap bulan sebenarnya. Itulah. Jadi kalau kita nak menunggu sampai dia keluar tu,
kita harapkan cuaca dalam keadaan baik. Kalau tidak kita pun mencari-cari tak jumpa kan. Memang kritikal lah. Kita harap ada harapan untuk kita pada hari ini. Okey, berkaitan dengan teknik pula Cik Yazin. Ya. Bagaimana teknik untuk membuat cerapan hilal menggunakan teleskop? Kan? Jadi dalam zaman sekarang ni tidak seperti dulu lah kan. Teknologi pendapat tu. Jadi kita lebih kepada sistem tu sendiri yang boleh independen kan. Kita ada sistem gunakan kita punya teleskop ni dah ada mount yang ada data berkaitan dengan bulan, matahari dan plan-plan lain. Jadi untuk melihat anak bulan pun sama juga. Kita just setting dia melihat anak bulan, melihat bulan juga kan. Jadi saya akan setting melalui controller. Kalau ni just kita pilih bulan dan diarahkan kepada mount ni untuk menggerakkan teleskop tu ke arah bulan. Dah kan. Yang dia sekarang ni memang kalau kita baca daripada data buyah tu, dia pun memberikan gambaran secara matematik. Dia letak di ufuk barat kan. Tidak salah memang kan. Kita berada di tempatnya kan. Dan satu lagi kita gunakan program seperti Stellarium yang ada di dalam kita handphone kita. Jadi saya pun merujuk pada situ untuk merujuk di mana kedudukan anak bulan tersebut. Jadi alhamdulillah kita dah mempunyai teknologi yang canggih. Jadi tidak perlu lagi kita nak baca gunakan seperti dulu kan, seperti stesen atau semua kan. Gunakan teleskop sendiri, kita boleh melihat bulan di mana. InsyaAllah kita akan cuba menjejak kan sampai berjaya kan. Jadi sekarang ni kita berada di ufuk barat. Jadi itulah cara dia untuk menggunakan teleskop. Kita tidak perlu lagi tersampai, semua kita boleh dalam apps. Ada dalam controller. Yang penting kita ada EQ file lah. EQ file ni yang agak-agak lah kan. Kita ada ni. Kita mulakan sebelum gerak secara kita nak kita mencari anak bulan. Sebenarnya kita akan cari fokus menggunakan tombol-tombol yang ada ni lah. Untuk menggerakkan dia ataupun gerak kita daripada kipad dia ada, kita boleh gerak-gerakkan dia kiri atau bawah untuk menjejak anak bulan berada di mana. Itu tak jauh lah dari kanan tu. Sistem yang ada kita Stellarium tadi dan membantu kita amat sangat dekat dengan bulan tu di mana berada. Jadi memang membantu sangat membantu. Jangan gunakan teleskop ni. Jadi kita tidak ragu-ragu menggunakan teleskop yang ada di institut. Okey, tuan-tuan perempuan, itu tadi berkaitan dengan teknik untuk mencerap anak bulan hilal menggunakan teleskop. Okey, sekarang ni kita advance sikit dengan teknologi yang terkini. Okey, tetap menggunakan teleskop, tapi di sini kalau tuan-tuan puan boleh tengok ada kamera. Di sini mungkin Cik Abdul boleh menjelaskan kot berkaitan dengan teknik mencerap hilal menggunakan teleskop yang telah diletakkan kamera. Ya, terima kasih Encik Azlan. Jadi di institut ni kami biasa pakai dua teleskop lah. Dan satu tu untuk serapan dengan mata yang digunakan oleh Encik Azlan lah. Dan satu lagi ni untuk tujuan perekodan lah. Jadi tak lengkap lah kalau kita hanya mencerap dengan mata tapi tak ada bukti-bukti dengan rekod fotografi ya. Jadi kebiasaannya di amalan di Malaysia ni untuk rekodan digunakan DSLR ataupun CCD kamera lah. CCD kamera kena ada tambahan menggunakan komputer river ya, dihubungkan dengan komputer river. Tapi dengan DSLR kita boleh tangkap gambar teruslah. Cuma yang penting sekali format kita ambil tu kita dalam bentuk RAW, RAW RAW. Hanya itu format itu dia ni lebih autentik lah. Sama ada data-data tu kepercayaan dia lebih boleh dipercayai lah. Kalau kita JPEG atau mungkin ada manipulasi kan, biasa JPEG memang ada macam kompres apa kan. Kalau bentuk RAW ni memang kita dapat mentah lah. Jadi dia punya data-data tu memang original lah, biasa tak boleh ubah lah. Jadi itulah kita gunakan DSLR. Dia juga setting tu kita gunakan manual lah, kita tak boleh guna yang auto semua tadi, mesti guna manual mode lah.
Okey, cuba kamera ni dia macam kamera yang kita gunakan DSLR biasa. Cuba kita attach pada teleskop. Teleskop ni. Tiup ni dalam 900 mm ya, 900 mm. Kemudian bila kita gunakan DSLR jenis full frame, ni full frame, kita akan dapat field of view yang boleh katakan cukup lah, tak terlalu ketat atau tak terlalu loose lah. Jadi ini sesuai lah. Kita gunakan kamera jenis ni. Assalamualaikum. Jadi saya hari ini sedang melaksanakan proses mencerap hilal. Jadi kita cuba mencari kedudukan anak bulan di mana kita kena fokus, kita kena bersabar dan kita kena terus mencuba focusing atas, bawah, kiri, kanan di sekitar ufuk barat tersebut sehingga kita rasa di situlah dia. Cuba kita fokus dan terus fokus. Jadi untuk pada hari ini kita rasa awan berada di sekitar anak bulan muncul, jadi kita rasa mungkin harapan tu agak tipis lah. Walaupun kita akan terus berusaha dan mencuba sehingga kita rasa ada anak bulan memperlihatkan diri dia di sekitar matahari bila matahari terbenam. Jadi tempoh tu amat kritikal lah, mungkin lebih masa hanya sekitar 15 minit ke 30 minit. Jadi dalam tempoh tersebut kalau dapat, alhamdulillah kita akan berjayalah merekodkan daripada kamera yang kita sedang set up lah di sebelah Encik Abdul tadi. Jadi begitulah. Kita harap ada harapan pada hari ini. InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah tadi sebentar tadi yang sempat kita kongsikan berkaitan dengan proses persediaan semasa cerapan hilal. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana pula berkaitan dengan keputusan hasil daripada cerapan ataupun setelah melihat hilal ataupun keputusan tu lah. Baik, hasil daripada keputusan tu, tuan-tuan dan puan-puan, keputusan tersebut setelah disetujui oleh Duli Yang Maha Mulia Raja Melayu, maka penyimpan mohor besar Raja-Raja Melayu akan mengumumkan di dalam media lah, sama ada televisyen, radio dan medium-medium sosial yang lain lah, berkaitan dengan biasanya kita dengar tarikh untuk bulan Ramadan, hari raya puasa, hari raya haji. Itu adalah antara perkara biasalah, yang biasa ataupun normal lah di negara kita, di Malaysia ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasihlah saya ucapkan kepada dua orang penyelaras di unit astronomi di atas perkongsian yang pada saya sangat bermanfaat sebentar tadi. Jadi setakat ini sajalah daripada kami, daripada unit astronomi seksyen genetik di Institut. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, penonton semua, kita di Balai Cerap TSHO pada hari ini keputusannya kita tidak dapatlah melihat kewujudan hilal sebabnya dilindungi oleh awan yang tebal. Okey, walaupun begitu untuk hari ini masih tetaplah genap kepada 30 bulan Islam dan esok akan bermulalah untuk bulan Islam yang baru, iaitu pada 1 hari bulan Islam yang seterusnya lah. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekadar itulah perkongsian daripada kami di tempat cerapan dan saya serahkan kembalilah kepada studio, kepada kita punya rakan-rakan di sana, rakan moderator dan juga panel di sana. Okey, sekian, terima kasih. Terima kasih Cik Muhammad Azlan di atas penerangan serta cerapan tadi. Seperti mana tuan-tuan dan puan-puan lihat dan juga penonton di Facebook, jelaslah bahawa menjejak hilal bukan sekadar melihat anak bulan di ufuk senja ya, tetapi ia melibatkan proses yang menuntut ketelitian ilmu ukur serta pengalaman lapangan dan kerjasama pelbagai kepakaran. Di setiap cerapan tersimpan satu usaha yang teliti dan penuh amanah demi memastikan ketepatan penentuan waktu yang amat penting dalam kehidupan umat Islam. Mudah-mudahan perkongsian ini bukan sahaja menambah pengetahuan,
tetapi juga membuatkan kita lebih menghargai usaha di sebalik satu pengumuman ringkas. Hilal telah kelihatan. Akhir kata, sempena kehadiran bulan yang mulia ini, saya ingin mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa kepada semua umat Islam. Semoga Ramadan kali ini membawa keberkatan, ketenangan dan meningkatkan keimanan kita semua. Terima kasih kerana bersama kami dalam Bicara Ukur, menjejak hilal di ufuk senja. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.